Masam sikit. Sikit lagi. Oi, sumpah. Assalamualaikum guys. Hi, welcome back to Mon Mukbang channel. So siapa sahaja baru start video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. So hari ni kita nak review apa? Hari ni aku nak review shower bag. Tengok ni. Harga dia RM19 je, dalam 300 gram aku beli dekat TikTok. So nanti aku akan letak link ataupun bag kuning lah dekat TikTok aku. So tanpa kita nak buang masa lagi, jom kita try benda ni lah. Shower bag. Dalam ni ada macam-macam perisa tak silap aku. Tengok ada warna merah, warna biru, warna kuning. So kita akan try lah macam mana rasa dia and tahap kemasaman dia lah. So jom kita try. Kalau kita beli ni dia ada bagi ni juga penyepit. So kalau nak pakai tak pakai sudah. Aku suka pakai tangan. So kita akan cuba pakai tangan. So kita keluarkan sikit. Dia ada macam warna. Warna merah ada, hijau ada, kuning ada, biru. So dalam satu bag ni 300 gram dia akan campur lah macam-macam perisa dalam dia. Instead kalau kau nak beli satu persatu macam satu paket ni satu perisa pun boleh, kepada korang lah. Bergantung pada kemahuan korang sendiri. So tanpa kita nak buang masa lagi, jom kita try Gummy ni lah. Okay. So aku nak cuba yang warna merah ni dulu. Tak tahu rasa macam mana, ni baru pertama kali nak makan. So jom kita makan. Bismillah. Alham. Sedap lah. Macam manis benda dia. Sedap. Kedua aku nak makan yang ni pula. Aku tak tahu ada banyak perisa. Tapi aku tak tahu apa perisa yang ada. Aku main beli yang perisa. So korang boleh tengok lah apa-apa yang perisa yang ada. Korang boleh tengok sendiri lah apa nama-nama dia. Dan aku main bedal ni tak tahu apa nama dia, apa perisa dia. Tapi tak nak rasa tahap kemasaman ni mana. Ni tak masak sangat, tak macam tadi. Just nice lah, tapi okey, sedap. Dia punya tekstur dia kenyal-kenyal gitu kalau kau makan. Sedap lah rasa dia, aku suka. So setelah kita rasa yang ni pula. Perisa, tak tahu perisa apa, aku kan bedal je. Warna hijau ni pula kita try. Ni masam. Masam sikit. Tapi okey lah, boleh telan lagi lah. Lepas tu kita makan warna kuning ni pula. Tadi nak makan merah. Lepas merah kita makan warna apa tadi? Warna hijau kan. Kita nak makan warna merah, makan warna hijau. Dengan warna belang ni kan, nak makan. Lepas tu kita nak try warna kuning ni pula. Yang ni mana? Dia tak masam sangat.
Yang ni mana bagi pula makan. Ini sedap. Ini yang last kat rasa. Warna coklat. Aku ada pasal ni. Warna rainbow. Warna pelangi. Kita try. Dia masam tapi sedap. Alamak, terangkat. Dia masam tapi sedap. So gang, yang sour bread ni memang sangat sedap. Aku suka. Memang alas sikit masam. Tapi berbaloi lah. Harga RM19. 300 gram ni memang sangat sedap. 300 gram ni ada banyak lah boleh tengok. Kalau makan pun masih ada banyak lagi. So korang boleh try untuk makan benda ni. So aku akan letak dalam beg kuning lah. So setakat ni video aku pada hari ni. Siapa yang baru tengok video aku ni, kalau boleh minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Jangan lupa untuk stay tune and tekan notification untuk dapatkan update-update terkini tentang video aku. And setakat sini je. Jumpa lagi and bye.